Tiga tanda yang menunjukkan perempuan itu sukakan anda. Jom Miza bagi 3 tanda. Tanda yang pertama, sering reach out ataupun sering hubungi anda dahulu. Kalau tak, selalunya anda yang mulakan kan. Tapi kalau perempuan ni dia sukakan anda, dia yang akan mulakan dulu conversation tu. Dia akan tanya khabar, dia akan tanya awak kat mana, dia akan tanya anda ni tengah busy ke, walaupun benda tu tak perlu pun. Nombor 2, tanda dia sukakan anda, dia kerap mengusik, dia kerap bergurau dengan anda. Senang cerita dia macam suka menyakat lah. Sebab dia rasa selesa, dia dah mula rasa suka dengan anda. Tapi kalau dia serius, kejum, mungkin dia kurang tertarik. Tapi kalau ada tanda-tanda dia usik korang kerap, dia memang sukakan anda. Jom kita pergi ke poin ketiga. Tapi sebelum tu, jemput follow TikTok Miza Yani sebab Miza akan up lagi 3 tanda yang lain. And anda boleh komen dekat bawah ruangan komen next 3 tanda apa yang korang nak Miza up. Tanda yang ketiga iaitu yang terakhir menunjukkan wanita atau perempuan tu sukakan anda. Mereka akan belajar memasak masakan yang anda suka. Walaupun sebenarnya perempuan tu tak pandai masak. Jadi jom komen, jangan kejap-kejap.